kami dari kumpulan 4 ingin mempersembahkan demonstrasi pengajaran kumpulan untuk subjek sains tingkatan 1, topik 8.3, pantulan cahaya. Okey, kriteria kejayaan untuk topik ini adalah murid dapat menyenaraikan 4 daripada 5 ciri-ciri imej cermin satah. Kita akan mulakan demonstrasi. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid? Sihat? Salam. Sihat cikgu, alhamdulillah. Cikgu sihat? Cikgu sihat, alhamdulillah. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tunjuk satu alat yang kita guna setiap hari. Okay, ini dia. Cuba teka apa nama alat ni? Cermin cikgu. Cermin cikgu. Cermin. Betul. Ini adalah cermin. Okey. Cermin ni kita selalu guna hari-harilah kan. Kita nak tengok muka kita hari-hari. Nak bersiap pun kita tengok cermin. Okey, boleh tak awak semua bagi tahu contoh kegunaan cermin? Apa contoh kegunaan cermin? Untuk cikgu. tengok muka. Okay, silakan. Ya, betul. Okey. Dia dulu. Sisi kenderaan. Untuk gosok gigi cikgu. Betul. Lagi? Nak tengok, nak tilik muka boleh juga cikgu. Betul. Lagi? Lagi satu je. Apa je? Nak sikat Sikat rambut. Betul. Pandai. Saya tak ada rambut cikgu, tak payah sikat. Rambut jangan loyak buruk ya. Fokus. Okey. Sekarang memang kita guna cermin ni untuk tengok imej diri kita dengan lebih jelas. Okey, sekarang kenapa cikgu ada satu soalan lah. Kenapa kita boleh tengok muka kita bila kita tengok dalam cermin? Sebab dia ada pantulan. Betul Arifah. Sebab kita dapat tengok imej kita dalam cermin sebab cahaya yang kena wajah kita akan dipantulkan melalui cermin dan kemudian masuk semula ke dalam mata kita. Okey. Perhatikan, awak semua kena perhatikan cermin cikgu pegang ni kan. Bila cikgu gerak-gerak cermin ni, okey. Perasan tak imej dalam cermin ni berubah? Nampak sekejap cikgu? Rasa cikgu. Sekejap cermin ni, imej ni. Banyak alat yang ada cermin ni gunakan konsep yang sama. Iaitu apa? Cermin sisi cikgu. Ya, itu contoh satu. Tapi konsepnya apa konsepnya? Cikgu dah bagi hint dah. Pantulan cahaya. Betul, pantulan cahaya. Okey, tanpa pantulan cahaya, kita tak dapat pun nak tengok imej dalam cermin. Lepas tu alat tu pun tak function lah sebab tanpa cahaya kan, macam nak tengok imej dalam cermin kan? Okey. Jadi sebelum kita mula kita punya pembelajaran pada hari ni, cikgu nak rewind balik lah apa yang kita dah belajar melalui pengajaran lepas. Iaitu sifat cahaya. Sifat cahaya yang kita belajar apa? Cahaya bergerak lurus. Pandai. Betul. Okey, hari tu kita dah belajar sifat cahaya bergerak lurus. Jadi hari ni kita akan belajar tentang konsep pantulan cahaya. Okey, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, anak-anak semua, hari ni kita akan belajar satu topik tadi cikgu nak bagi tahu berkenaan dengan pantulan cahaya. Okey, berkaitan dengan pantulan cahaya, apakah ciri-ciri imej yang ada pada cermin satah? Kalau nak tahu, jom sama-sama kita tengok
video yang akan kita tayangkan sekejap saja lagi. Okay, jom sama-sama kita tengok. Okey, dah. Okey, tadi saya tengok Zul. Zul, awak angguk-anggukkan kepala kan tadi. Seronok awak saya. tengok okey. Saya nak tanya Zul, apakah ciri-ciri yang pertama awak tengok tadi? Maya cikgu. Maya, okey bagus. Siapa lagi nak jawab? Tegak cikgu. Semua sekali kita ada 5 ciri-ciri image yang ada pada cermin satah. Okay, Zul dah bagi tahu 1, Maya. Ada 4 lagi apa? Tegak cikgu. Tegak, okey bagus Zul. Ruknuddin, bagus Din. Okey, yang ketiga. Yang ketiga apa? Songsang sisi. Songsang sisi, okey bagus. Lagi. Arifah nak bagi tahu apa tu Arifah? Okey. Arifah bagi tahu jarak objek dengan jarak image sama. Okey, satu lagi iaitu saiz objek dan saiz image yang sama. Okey, cukup 5. Okey, kita pergi satu-satu. Kita tengok apa yang Zul bagi tahu, apa yang Din bagi tahu, apa yang Shima bagi tahu, apa yang Arifah bagi tahu. Kita tengok satu-satu. Apakah penerangan mengenai ciri-ciri image yang ada pada cermin satah. Okey, yang pertama iaitu image tegak. Okey, image tegak ni macam mana? Image tegak ni maksud dia, contohnya kita jalan-jalan, kita tengok cermin dekat depan. Kita berdiri dekat depan cermin, kita berdiri dalam keadaan tegak. Okey, kita ni sebagai objek. Okey, apa yang kita tengok dekat cermin adalah image. Image yang memaparkan bila kita berdiri tegak, image yang terpapar akan berdiri tegak juga. Dia takkan berdiri bengkok ke, sengit ke, dia goyang ke, tak ada. Bila kita berdiri tegak, image tu mesti tegak. Itulah yang dimaksudkan dengan ciri-ciri yang pertama iaitu image tegak. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah saiz objek dan saiz image adalah sama. Maksudnya bila ketinggian kita, contohnya Din tinggi berapa Din? 171 cikgu. Okey, 171. Bila Din berdiri depan cermin dengan ketinggian 171, maksudnya image yang terpapar dekat cermin akan terpapar dengan ketinggian 171 juga. Dia tak akan jadi 150, dia tak akan jadi 100, dia tak akan jadi 200 cm. Tak akan jadi macam tu. Ataupun yang besar duduk depan cermin jadi kecil, yang kecil duduk depan cermin jadi besar. Tak akan berlaku macam tu. Kalau berlaku maksudnya seram. Okey, seterusnya. Okey, jarak objek dan jarak image adalah sama. Okey, maksudnya bila kita berdiri dengan jarak 1 meter depan cermin, maka image yang dipaparkan dalam cermin mestilah berjarak yang sama dengan jarak 1 meter juga. Dia tak akan jadi jauh. Kalau jauh pun, yelah sesuatu yang tak betul lah, tak betul. Okey, seterusnya, ciri-ciri image yang keempat iaitu songsang sisi. Okey, songsang sisi ni, Shima tengok apa dekat depan? Apa yang Shima tahu pasal songsang sisi? Okey, saya tengok budak ni dia angkat tangan kiri. Tapi dalam image dan cermin, tangan kanan pula angkatnya. Oh, bagus Shima. Okey, maksud songsang sisi adalah image tu dia jadi macam, kalau dalam bahasa Inggeris dia kata disebut sebagai mirror image. Maksudnya dia terbalik.
Terbalik. Kita angkat tangan kanan yang Syima cakap tadi. Kita angkat tangan kanan, dekat cermin, dia seolah-olah kita angkat tangan kiri. Tapi hakikatnya memang itulah konsep atau sifat pantulan cahaya. Dia bersifat songsang sisi. Okey. Seterusnya, yang kelima, yang terakhir. Ciri-ciri imej yang kelima adalah maya. Maya ni maksud dia apa yang ada dekat cermin, dia duduk dalam cermin. Dia tak akan melekat. Macam contohnya kita tengok screen phone. Kita tengok phone tu, benda tu ada dekat telefon. Dia berlainan dengan cermin satah ni. Ciri-ciri imej dalam cermin satah ni dia tak sama dengan screen phone. Dia berada di dalam. Di dalam. Tadi kita belajar jarak dia, contohnya kita berada 1 meter di hadapan cermin. Maka yang terpapar dalam cermin itu mestilah berjarak dengan 1 meter juga. Okey? Semua faham? Faham cikgu. Bagus awak semua ni. Faham. Anak-anak murid yang bijak. Macam ni lah cikgu sayang. Okey. Okey, jadi tidak lengkaplah sains tanpa eksperimen. Okey, hari ni lupa cikgu nak tanya. Berapa hari ni kehadiran kamu semua? Semua datang cikgu, 30 orang. 30 orang. Okey, 30 orang. Cikgu nak 5 dalam satu grup. Jadi semua 6 grup. Okey, boleh. Apa Saya dia? nak satu duduk dengan dia cikgu, boleh? Tak boleh. Kamu Alah. asyik dengan Dan je. Boleh Ni kawan lah. saya cikgu. Saya nak dengar Eksperimen sebelum ni pun. Tak boleh. Saya tak bagi. Kamu kumpulan lain nanti. Cikgu tak nak kamu asyik dengan teman yang sama saja. Kamu milih kawan kamu. Tak nak macam tu. Mentang-mentang lah Din tu kaya, Din tu handsome, kamu nak segrup dengan dia. Tak nak. Saya tak nak perangai macam tu. Kamu memilih. Okey cikgu. Okey. Jadi semua 6 grup. Boleh? Boleh bergerak sekarang. Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Cepat sikit. Okey dah? Dah cikgu. Dah cikgu. Dah cikgu. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk apa yang kita akan guna untuk eksperimen ni. Cikgu ada pegang satu kotak yang dipanggil kotak cermin ajaib. Mesti kamu tertanya kenapa cikgu bagi nama macam tu kan? Kenapa cikgu? Kenapa cikgu? Kenapa? Jangan buka lagi. Sebab dalam ni kita hanya ada 3 bahan untuk eksperimen. Jadi ia ada satu keajaiban. Bila 3 bahan itu kita boleh buat eksperimen. Banyak info yang akan kita dapat nanti. Jadi, okey, cikgu akan agihkan. Ni untuk cikgu, biasa je cikgu buat. Untuk kamu semua, cantik macam tu. Okey, Terima kasih cikgu dah bagi. Okey, cikgu dah bagi. Jangan buka. Nanti cikgu akan tunjuk apa yang ada dalam tu. Okey. Ini adalah bahan yang pertama. Cermin Cermin. cikgu. Yes, betul. Pandai. Pandai Urfi. Walaupun tak segrup dengan Dan, dia boleh jawab. Okey. Yang kedua, ini. Kertas Apa ni? cikgu. Kertas apa ni? Kertas graf. Kertas gerak. Bagus. Kertas cikgu. Pandai. Mesti pandai geografi ni. Okey. Yang terakhir kita akan gunakan ini. Ini Lilin. 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 Ini lilin bukan untuk hari jadi ya. Lilin hari jadi tu yang lain. Okey. Jadi bahan dah ada depan kamu. Boleh kamu buka. Cikgu bagi masa untuk kamu buat eksperimen. Saya buka aja. Boleh semua? Boleh buka. Sila Din. Wah, Adakah cukupkah bahan dalam tu? cukup cikgu. Cukup.
Maknanya saya tidak miss lah untuk letakkan semua. Okey. Bolehkah buat eksperimen tu? Boleh cikgu. Boleh, faham? Okay. Mula-mula kita letakkan kertas tu kat bawah, cermin kat tengah, jadi lilin tu akan ada di ujung. Nampak kan? Tapi saya tak nak, tu. saya tak boleh terangkan sini. Nampak Okey, tu. ada nampak? Okey. Okey, boleh buat. Sila nanti saya tanya jawab soalan. Cikgu, saya nak kertas lain cikgu. Kertas saya rosak. Oh ya. Apa ni? Kamu buat kapal terbang ke? Laudin buat tadi cikgu. Ambil. Nasib saya bawa lebih. Dah Asyik tak skrup dengan Din pun bermain lagi. Maaf cikgu. Okey. Okey, eksperimen tu boleh cikgu tanya? Boleh cikgu. Apabila nak tanya soalan semua senyap. Okey, boleh bandingkan saiz imej yang terbentuk pada cermin satas tersebut dengan saiz objek. Saiz dia sama cikgu. Bagus Din. Bagus, pandai Din. Okey, teruskan lagi. Okey, soalan kedua. Jarak imej dari cermin satas dengan jarak objek pada cermin. Boleh terangkan? Jarak sama cikgu. Jarak objek dengan jarak image. Pandai Hashimah. Okey, boleh teruskan lagi eksperimen. Nanti kita akan rekodkan pemerhatian kamu semua dalam Padlet. Kamu semua tak tahu kan apa Padlet? Pernah guna ke Apa sebelum ni? cikgu? Okey, Saya tak Padlet ni pernah dia, lagi belajar pasal Padlet cikgu. Padlet ni satu aplikasi yang baru kot. Dia macam kita boleh kongsi-kongsikan info dalam tu, sama ada bentuk gambar ataupun komen. Lupa, cikgu dah bagi tab tu atas meja masing-masing. Gunakan tab tu untuk masuk ke dalam Padlet. Nanti kalau tak faham cara gunanya, nanti boleh tanya cikgu macam mana. Baik cikgu. Hai cikgu. Cikgu, Okey. kita kena masukkan apa dalam Padlet? Saya tak dengar lah tadi. Rekodkan semua yang awak nampak tentang eksperimen awak sekarang. Oh. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Okey. Baiklah murid-murid, tadi kita dah belajar ciri-ciri cermin satah. Jadi video pun kita dah tengok, eksperimen pun kita dah buat. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu murid-murid yang terangkan kepada cikgu ciri-ciri cermin satah. Yang pertama ialah imej maya. Okey, imej maya ni siapa yang nak terangkan dulu? Saya cikgu. Urfi. Okey, baik Tuan Ufi, kamu terangkan. Urfi nak jawab tu cikgu. Okey. Imej maya ni cikgu, imej yang berada di belakang cermin cikgu. Imej tu dia tak lekat dekat skrin. Sebab itulah Ya, dia betul. Okey, yang kedua ialah cermin tegak. Jadi cermin tegak ni cikgu nak Zul yang terangkan. Saya cikgu. Ya, kamu. Ciri tegak ni, imej kalau kita lihat dia tak terbalik cikgu. Ya, betul. Okey. Yang ketiga ialah cermin sama saiz. Siapa nak volunteer terangkan? Saya cikgu. Saya. Tak apalah. Bagilah Din. Okey, saya bagi. Okey, Ruknudin terangkan. Kalau cermin yang sama saiz ni, contohnya kalau saya di depan cermin, kalau tinggi saya 171, maksudnya di dalam cermin pun tinggi dia pun 171 juga. Kalau macam badan saya nampak besar, dalam cermin pun akan nampak besar juga. Betul tak cikgu? Ya, betul. Pandai kamu. Okey, yang keempat ialah sonsan sisi. Cikgu nak Hashimah yang terangkan. Okey. Songsang sisi ni imej bahagian kiri objek akan terbentuk pada bahagian kanan dalam imej cermin.
Okey, sekarang ni cikgu nak, okey betul. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu bagi tahu apa yang terakhir. Saya cikgu saya. Siapa yang nak beritahu? Okey, kamu Zul. Saya rasa jarak cikgu. Jarak. Ya, betul. Jarak tu apa? Jarak yang macam mana? Jarak ni apabila kita di depan cermin 1 meter, 1 meter lah kita nampak dia cikgu. Ya, betul. Okey, seterusnya cikgu nak kamu terangkan aplikasi dalam kehidupan harian. Bagi tahu cikgu nak kamu bagi tahu aplikasi cermin dalam kehidupan harian. Siapa boleh bagi tahu? Saya cikgu. Cikgu. Kereta. Okey, kamu, Ufi. Cermin kereta cikgu. Cermin kereta. Ayah saya bila bawa kereta, dia tengok cermin sisi kiri dan kanan cikgu. Betul. Kalau kita nak tengok kereta kan, kita kena tengok cermin sisi kiri dan kanan untuk kita tengok orang belakang kita ke orang sebelah. Seterusnya apa? Apa? Hello? Dengar tak? Zul cikgu. Zul cikgu. Zul dah jawab tadi. Ada soalan ke? Hello? Ya, dengar cikgu. Kamu dengar tak suara cikgu? Dengar Dengar cikgu. cikgu. Dengar Okey. cikgu. Okey, bagus. Baiklah. Yang seterusnya, siapa nak bagi tahu? Saya cikgu boleh? Hashimah. Boleh, boleh. Cermin dekat kedai baju cikgu. Betul. Ada lagi ke? Ada. Saya boleh Siapa nak bagi tahu? je. Ada lagi. Cermin makeup cikgu. Betul ke? Betul, betul. Cermin makeup ni untuk kita tengok muka kita nak pakai lipstick ke, nak pakai celak ke. Okey. Ada lagi? Tak ada cikgu. Okey, cikgu rasa dah tak ada. Okey, ini sekarang cikgu nak kamu buat aktiviti kad imbas interaktif. Yang pertama, cikgu nak kamu bahagikan kumpulan kecil. Lepas tu, cikgu nak setiap kumpulan setiap kumpulan akan diberikan kad contoh cermin dan kad image. Lepas tu, cikgu nak kamu perhatikan setiap kad yang dengan teliti dan baca maklumat yang diberikan. Lepas tu, cikgu nak dalam kumpulan kamu bincangkan dan padankan contoh cermin dengan ciri yang image yang betul. Contohnya kamu boleh persoalan macam ni, adakah image itu sama saiz ataupun tidak? Jadi kamu boleh padankan dengan soalan tu. Okey, seterusnya cikgu nak kamu susun kad padanan kamu di atas meja. Lepas tu setelah siap, cikgu nak wakil kumpulan bentangkan jawapan dalam kelas. Lepas tu kumpulan lain boleh beri pandangan dan cikgu akan membuat pembetulan jika perlu. Baik cikgu. Baik cikgu. Boleh. Boleh kan? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Okey, bagus. Jadi itu saja cikgu nak kamu buat. Okey, baiklah murid. Sebelum kita tamatkan pembelajaran pada hari ini,
mari kita rumuskan apa yang telah kita pelajari. Hari ini kita telah mempelajari tentang pantulan cahaya, iaitu peristiwa cahaya melantun semula apabila terkena permukaan sesuatu objek. Kita juga telah memahami hukum pantulan cahaya di mana sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan dan sinar tuju. Garis normal serta sinar pantulan berada pada satah yang sama. Selain itu, kita telah melihat beberapa contoh pantulan cahaya dalam kehidupan seharian seperti cermin, permukaan logam, berkilat dan permukaan air yang tenang. Kita juga mengetahui bahawa pantulan cahaya sangat penting dalam pelbagai kegunaan seperti cermin sisi, kenderaan, lampu suluh, periskop dan bangunan bercermin yang membantu manusia dalam kehidupan seharian. Sebagai kesimpulannya, pantulan cahaya bukan sahaja merupakan satu konsep sains yang penting, malah banyak diaplikasikan dalam teknologi dan kehidupan seharian. Oleh itu, kita perlu menghargai sains dan sentiasa mengkaitkan apa yang dipelajari dalam kelas dengan situasi yang sebenar. Okey, sebelum cikgu nak tamatkan kelas ni, cikgu nak murid-murid bagi contoh dan kongsikan pada rakan-rakan tentang apa yang kamu lihat, kamu relatekan apa pantulan cahaya yang kamu lihat dekat rumah, dekat sekolah atau dekat mana-mana tempat. Siapa nak cuba? Saya Hashimah. Boleh, silakan Hashimah. Contoh pantulan cahaya cermin kereta cikgu. Ya, betul. Kalau cermin sisi kereta tu. Kita boleh tengok image kereta belakang lah. Betul. Okey, saya nak suruh Urfi. Urfi, try. Kamu banyak main-main tu dengan Zul. Tak ada lah cikgu. Zul yang cakap saya tu ini. Saya diam je cikgu. Okey, Tak ada. Cikgu. sekejap lagi Zul kena juga. Okey, Urfi, bagi contoh. Okey. Saya cuba cikgu. Boleh. Bagi saya, apa yang saya tahu macam cermin dalam tandas cikgu. Kita nak gosok gigi, kita kena tengok cermin. Dekat mana kita boleh gosok. Okay, betul cikgu. Betul. Okey, Zul tadi kamu main Urfi, kamu pula. Apa cikgu pertanyaan tadi cikgu? Sila nyatakan contoh-contoh yang kamu lihat di sekeliling kamu. Pantulan cahaya. Cuba bagi contoh. Saya kalau nak bersiap saya tengok cermin cikgu. Saya tengok rambut saya okey tak? Saya guna cermin bilik cikgu. Bagus. Okey, ada yang lain nak cuba ke? Okey, kalau tak ada, cikgu nak tamatkanlah kelas hari ini. Kita jumpa di waktu yang lain pula Okey cikgu. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, bye. Bye-bye. Salam Terima kasih cikgu. cikgu. Bye. Bye cikgu. Sama-sama.